Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Ramai di antara kita pernah jadi mahasiswa. Dan saya adalah mahasiswa era hujung 80-an dan awal 90-an. Ketika saya jadi mahasiswa, kita dibelenggu. Kita selalu kata bahawa universiti HEP membelenggu kita. Kita tak boleh buat program-program yang berunsur politik, nak panggil ahli-ahli politik luar berforum dalam universiti pun tak boleh kan. Jadi bagi saya sekarang ini kita kerajaan perpaduan, kita melaungkan reformasi. Saya kira kita perkara paling asas yang perlu diberikan kebebasan kepada mahasiswa ini bagi saya ialah wujudkan speaker corner semula. Wujudkan speaker corner. Biarkan mahasiswa nak bercakap apa pun tak kisah, nak ceramah apa pun tak kisah, jangan diambil tindakan. Speaker corner tu kita tahu zaman 60-an, 70-an dulu, pemimpin mahasiswa menjadikan speaker corner itu sebagai medan untuk mereka ekspreskan pandangan mereka, kritikan mereka kepada kerajaan. Selain daripada itu, saya kira kita juga mesti memberikan kelonggaran kepada mahasiswa untuk menjalankan forum-forum. Panggil ahli-ahli panel daripada luar. Saya kira kalau nak buat forum, nak buat debat, pastikan semua wakil ada, wakil kerajaan, wakil pembangkang, supaya ianya transparent dan adil. Jadi jangan kita belenggu mahasiswa. Dulu masa kita jadi pembangkang, kita kata kerajaan zalim dan sebagainya. Tapi bagi saya sekarang ini kita kena tunjukkan. Kita kena tunjukkan kepada rakyat, kita kena tunjukkan kepada mahasiswa bahawa kerajaan kita adalah kerajaan yang terbuka. Kerajaan kita ialah kerajaan yang jauh lebih baik daripada kerajaan yang terdahulu. Namun kita kena kawal lah tuan-tuan. Kita tengok kalau forum itu, debat itu berat sebelah, maksudnya ahli-ahli panel itu tidak setanding, tak sama level, kita kena berikan pandangan kan, supaya ahli panel tu satu level lah. Nanti di pihak pembangkang panggil Top Gun, pihak kerajaan panggil ketua cawangan, mana boleh kan. Jadi saya kira perkara ini perlu dibaiki, diimprove, supaya mahasiswa melihat kita adalah kerajaan yang terbuka, kerajaan yang berbeza. Yang penting kerajaan yang berbeza dengan kerajaan yang terdahulu. Mulakan dengan speaker corner, berikan peluang kepada mereka untuk bercakap. Kan? Dua orang ni tuan-tuan, kalau kita beri peluang pun dia tak nak pun. Tapi kalau kita tak beri, itu yang dia memberontak. Itu yang dia kritik kerajaan. Itu cadangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.